Sebelum dimasukkan penalti. Jadi sekarang kena penalti diberikan kepada pasukan Chinese Taipei pada minit akhir untuk separuh masa yang pertama ini. Cuba dilakukan oleh Chen Poliang menempatkan Sarfini Alawi. Penalti. Poliang, Sarfini menanti. Tanpa menit Sarfini tapi tetap masuk. Dan Chen Poliang menyamakan kedudukan 2-2. Jadi kedudukan secara agregat 3 Chinese Taipei, 4 Malaysia. Kita perhatikan wajah Datuk Raja Gopal yang ternyata kecewa dengan pasukan Chinese Taipei mengikat kedudukan